Hi sis, jalan dengan skandal ke? Mana ada. Boyfriend saya ni. Macam boyfriend pun Kenapa nampak macam boyfriend? ngasal. Pakai je mana yang ada. Macam tak kena dengan you, nak tak kita belanja dia outfit baru? Boleh juga. You agree lah you masam? Pastilah. Boleh tak you rate outfit boyfriend you sekarang out of 10? -1. Kalau orang selalu bagi 10/10, saya bagi 100/10 lah. Banyaknya, nak apa ke ni? Lama korang bercinta? 3 tahun lah. 6 bulan tu terpisah. 2 bulan. Katanya. Apa red flag partner you? Sebanyak je red flagnya. Friendly. Overconfident. Itu tak red flag. Ex you ke girlfriend you lagi cantik? Obviously my girlfriend. Lamanya nak jawab. Ambil Ambil nafas. Kalau kita cakap lelaki cakap gelojoh sangat tadi. Betul. Cuba lagi sekali. Girlfriend. Ex you ke girlfriend you lagi cantik? Okay, cuba cakap sekali. Girlfriend. Boyfriend you ke ex you lagi handsome? Boyfriend I. Lambat. Ingat tak first date dulu kat mana? 1, 2, 3. Kat center. Outfit perempuan yang you suka overall. Setiap kali dia pakai baju kurung lah. Nampak air. Kalau perempuan lain? Kalau main ni sofa Okay, tak ada. tengok perempuan lain. Sofa tak ada. Tolong betul kan? Okay, kalau you suka lelaki outfit macam mana? Lambat. Jawab. I suka pakai simple je sebab Because it's iconic. And I love to do iconic shit. Apa perasaan you lepas ada POP dia? Sekali memang happy lah. Yalah kan tadi kata masak kan. Lu macam masak. So sekarang nampak macam no too flashy lah. Lu tak you rate outfit dia sekarang? 100%. Handsome lah. Kau tak handsome? Masam. Thank you, Sis Pilih.